Guys, selamat kembali ke Clement Gary Channel. So malam ini kita di rumah, kita baru balik kerja. Kita nak siapkan perkakas ataupun peralatan perang kita pagi besok. Okey, kita baru siapkan sedikit, belum ada lagi, masih banyak lagi yang belum kita siapkan. Okey, kita sudah siapkan barang-barang pancing. Okay, yang akan kita bawa besok. Okay, kita akan bawa besok lah yang ni. Okay, yang saya pakai ni life jacket, life vest. Dia nama Opas. Okay, yang ni dia kecil sikit, senang nak pakai. So badan besar macam saya ni, okay lah yang ni. Okay, ini utamakan keselamatan terlebih dahulu. Dan di sini ini barang-barang basic yang saya bawa esok. Belum lagi termasuk makanan, apa lagi, baju-baju apa semua. So, okay, ada parang kegunaan untuk besok. Kita ada bawa pancing guys. Okay, pancing dia yang satu set ni ada 5. Satu set ni ada 5. Murah je ni. Okay, murah je diorang ni. Yang paling mahal pun cuma ni, mesin ni. Itu ni 2 je. Lain semua murah. Okay, kenapa ada yang tanya kenapa bawa pancing lain-lain, ada yang panjang, ada yang pendek. Okay guys, kat sini saya nak terangkan sikit. Kalau kita bawa semua panjang macam ni, tiba-tiba kat satu spot tu kita masuk dekat bawah celah pokok apa semua, kita kena pakai yang pendek. Kadang-kadang yang tempat yang sempit, kita tak boleh nak pakai yang panjang ni, kita pakai yang pendek. Itu strategi kita orang. Bukan semua udang tu dia dekat kawasan lapang, dia sebenarnya kat bawah pokok, celah-celah kayu. So kalau tak ni tak boleh, kita pakai yang pendek. Okay, itu strategi kita orang. Okay, bawa juga ni sauk udang, ada duduk sikit, ada jut. Ini jut besar ni, jut lama saya ni, tapi still boleh pakai, masih kuat lagi. Okay, ini jut dia. Kalau korang nak tengok video saya dulu, ada lah tempat saya beli jut ni. Dia apa ni? Okay, ni dia punya bulu kat sini, kat dalam. Senang nak bawa guys. Sangkut je dekat lubang bot saja. So besok kita bawa ais. Okay, ice cube. Dalam ni kita simpan minuman. Ada minuman berkarbonat. Okay, minuman air putih. Yang itu penting guys, sebab kita sepanjang hari esok berada di sungai. Dan ini box pancing saya. Okay, dalam ni macam-macam ada. Ini mata kail. Okey, pisau apa semua ada. Ni. Ini pun ada juga ni. Okey, mercun pun saya bawa juga guys. Mercun. Okey, mercun ni ialah kita dekat sungai ni, kita nak halau monyet ke, nak halau buaya ke, so kita main mercun ni. Mercun ni kuat ni, walaupun kecil, dia bukan macam mercun yang kecil dulu tu. Ini besar, ni kuat bunyi dia. Memang boleh tahan. Saya bawa satu. Ada 2 dekat sini. Yang tu dah pakai, yang ni belum pakai lagi. Okay. Ini ada baki umpan saya tu hari tu. Umpan umpun kompon guys. So dari pembazir saya bawa besok. Harap-harap besok ada harapan. Okay, ada rezeki. So jangan lupa saksikan video saya besok. Okay, sekarang ni saya nak simpan dulu barang-barang, nak simpan makanan, kudap-kudap, biskut ke apa ke, bekal pun kita simpan juga. Jangan lupa, nanti saya kelaparan kalau kamu tidak masak bekal. Okay, jumpa lagi besok di video saya. So malam ni saya terpaksa tidur di sini. Bini saya tak izinkan saya, so saya tidur sini katanya. Tak adalah, gurau saja. Okey.
Doakan semoga kita ada rezeki besok, dan jangan lupa saksikan video kita yang seterusnya besok juga. Oke guys, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih karena telah menonton. Bye.